Tak pernah pun TPM sebagai pemimpin UMNO dan Barisan yang menyatakan ataupun yang defend perjanjian Trump-Anwar ini. Tak ada. Setakat ni tak ada. Di parlimen atau di luar parlimen tak ada. Soalannya sekarang, adakah Malaysia akan membatalkan perjanjian ini? Dia tak jawab langsung. Kemudian sekarang dia mempergunakan Datuk Johor Ghani. Saya kesianlah pada Datuk Johor Ghani. Saya bersimpatilah dengan Datuk Johor Ghani ini. Dia menggunakan Datuk Johor Ghani untuk menjawab soalan tu. Kata, ini dah terbatal. Tapi setakat ni, yang sign Perdana Menteri. Hari tu menari-nari di lapangan terbang, menjemput Trump, Perdana Menteri. Yang sign Perdana Menteri. Yang naik kereta Presiden bis tu, Perdana Menteri. Yang dapat pen pun Perdana Menteri. Kan? Kemudian yang justify kata, ingat tak masa tu, beribu orang yang berhimpun membantah Trump datang ke Malaysia. Sebab apa? Sebab isu di Gaza. Kan? Masyarakat Palestin ditindas. Tak inginkan Trump datang. Tapi dia bagi jawapan, dia kata dia sebagai tuan rumah bagi ASEAN mesti menjemput bagi pihak ASEAN. Dia cakap dia bertindak bagi pihak ke semua negara-negara ASEAN. Tapi bila Trump datang sini beberapa jam hari itu, dia sign 2 perjanjian saja. Satu berkenaan dengan isu Thailand, yang keduanya berkenaan dengan perjanjian ini. Tak jumpa pun semua pemimpin-pemimpin lain ASEAN yang datang. Jadi dia sebenarnya Perdana Menteri telah juga menipu masyarakat Malaysia yang marah sebab masa tu masyarakat Palestin ditindas, dibom setiap hari. Itu satu perkara. Jadi balik kepada Datuk Johor ni, ini saya rasalah, ini memang saya sebenarnya agak keberatan jugalah nak cakap. Tapi saya tengok balik strategi Datuk Anwar ni, saya dah lama dah. Ini luar daripada perundangan lah. Kita tengok betul, Perlembagaan Parti UMNO menyatakan mereka akan mempertahankan institusi diraja. Sekarang bila ada kekosongan bagi jawatan Menteri BT, dia lantik menteri seorang daripada pemimpin UMNO untuk menjadi Menteri MITI. Sekarang Datuk Johor terpaksa untuk menjawab semua soalan-soalan yang sukar. Kalau kita tengok hari tu masa sign, pemimpin UMNO tak ada dekat sana, TPM tak ada dekat sana. Kemudian bila Trump pulang balik ke Amerika di lapangan terbang, dia pergi seorang. Tak ada pun seorang pemimpin, yang sebab yang ada PM dekat sini, dekat perhimpunan ASEAN ya. Tak ada siapa-siapa. Kurang-kurang TPM kena pergi. TPM pun tak pergi. Mungkin UMNO tak bersetuju dengan tindakan PM untuk sign secara unilateral sebab ianya menjejaskan institusi diraja di negara kita. Mungkin tak setuju. Ini saya punya andaian sajalah ya. Jadi kalau kita lihat, dia dengan strategik melantik menteri daripada UMNO untuk menjadi Menteri MITI. Sekarang Menteri UMNO pula yang kena bagi jawapan. Jadi sebagai seorang menteri yang collectively responsible terhadap kabinet, dia kena mempertahankan suatu keputusan yang dibuat secara unilateral oleh Perdana Menteri. Kalau kita lihat, tak pernah pun TPM sebagai pemimpin UMNO dan Barisan yang menyatakan ataupun yang defend perjanjian Trump-Anwar ini. Tak ada. Setakat ni tak ada. Di parlimen atau di luar parlimen tak ada. Jadi bererti mungkin UMNO secara senyap tak bersetujulah. Tapi ini mungkin salah satu daripada helah Datuk Anwar untuk memerangkap UMNO untuk turut terlibat dalam justify perjanjian Anwar Trump ni lah.